Asalnya surau dia berada di kampung Sudakanan asalnya. Bila kami berpindah ke kawasan ni, surau ni lebih kurang 30 tahun lah lebih kurang. Mengenai PA sistem ni, kebiasaannya kalau kita tengok kebanyakan surau masjid hanya sekadar bunyi saja. Kita dah buat usulkan tentang penambahbaikan PA sistem. Kita dah minta supaya tukar barang ataupun keperluan kita. Cuma itulah, walaupun pada permulaan tu mungkin agak sukar sebab mungkin mindset orang khususnya yang tak biasa dalam bidang, dia akan nampak mahal lah. Cabaran pertama adalah dari sudut kewangan pada permulaan. Sebab kita sedia maklum barang-barang PA sistem dah makin lama makin mahal sebab ialah kita faham dengan keadaan ekonomi sekarang. Tapi alhamdulillah dengan berkat kebersamaan dengan AJK, dengan Ahli Qaryah, kita sama-sama dapat kumpul dana yang perlu itulah. Jadi saya dengan pegawai yang lain cari beberapa mesej beberapa orang lah secara online, dan ada beberapa yang saya mesej dan dia balas, tapi Muazzin AV dia balas dan dia datang. Okey, datang tunjuk, kata demonstrasi dah. Demonstrasi tu yang kami terima kasih sangat-sangat, sebab kalau tak ada demonstrasi tu mungkin kami pun kurang yakin juga nak tukar, kerana kami tak tahu apa yang perlu ditukar dan sebagainya lah. Kita ambil pengalaman daripada masjid lain, tempat lain. Bila kita bandingkan harga diorang yang beratus ribu, ada yang juta, contoh macam Malaysia Alam. Jadi nampak esok, okey kot. Kita cuba buktikanlah apa yang kita buat ni bukan untuk kepentingan peribadi, tapi untuk keselesaan ahli seluruh Korea kan. Memenuhi seperti mana yang kita hendak. Itu yang mahal lah. Sebahagian kadang-kadang dia nak seperti apa yang dibuat. Tapi kita ada cita rasa kita ada pendengaran Ahli Qaryah kita sendiri. Jadi keperluan kita. Jadi alhamdulillah Muazzin AV dah memenuhi hasrat kami semua, khususnya pegawai dan barisan ahli jawatan kuasa, untuk menambahbaikkan dari sudut kebersamaan, mendapatkan satu suasana yang selesa mendengar, selesa hadir dan selesa menghayati apa yang telah kita naik taraf ni. Secara umumnya jemaah dia lebih selesa sebab contoh kalau solat dia tak ada bunyi yang terlalu kuat mengganggu. Contoh dia solat sunat dekat dengan speaker, tapi tak bacaan imam tu zikir dan sebagainya tak mengganggu orang yang solat lah. Walaupun dia tak bercakap, tapi kita nampak lah, maksudnya dia suka untuk datang sini. Dan makin ramai bertambah orang jemaah di sini. Alhamdulillah. Dan di sinilah Qaryah masjid pun ada sebahagian pun datang sini. Pertama sekali orang yang membacanya, dia rasa seronok nak baca, nak jadi imam sendiri pun datang hadir seronok. Sebab apa nak try PA sistem tu, nak berguna PA sistem yang dah naik taraf. Jadi kalau imam hadir khusyuk, insya-Allah yang belakang pun akan sama dapat khusyuk. Insya-Allah. Dapat pahala khusyuk. Dan penting setiap bacaan yang kita sebut kita dengar. Jelas. Kan jelas. Itu penting. Bukan sekadar yang mendengar itu asal boleh, asal bunyi. Dan sepatutnya kita semua, khususnya di era ataupun generasi yang muda ni, perlukan satu pemikiran yang sangat-sangat ambil nitik beratkan tentang bacaan Quran, cara sebutan dan sebagainya. Supaya apa? Contoh macam yang tempat lain, bila kita upgrade PA system, ada orang masuk Islam. Suara azan yang sangat sedap. Suara Al-Quran daripada bacaan imam, dia jatuh cinta untuk hadir dan baca Al-Quran. Itu antara kepentingan dan hikmah bila PA system ditambah baik. Muazzin AV, ini masjid kami juga.